Kurangan tenaga kerja asing. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin menjelaskan sehingga kini perladangan kelapa sawit mengalami kekurangan 28,940 pekerja sebagai penuai dan pemungut buah tanah segar BTS di ladang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia krisis pekerja sawit. Kembali Malaysia mengalami krisis tenaga kerja khususnya di sektor perkebunan sawit disebabkan kekurangan tenaga kerja sawit hingga mengakibatkan kerugian bagi industri sawit negara hingga 7,9 bilion ringgit per tahun. Krisis tenaga kerja khususnya di perkebunan sawit Malaysia bukan kali ini terjadi, akan tetapi beberapa tahun yang lalu Malaysia juga mengalami krisis tenaga di bidang yang sama seperti sekarang ini. Seringnya krisis tenaga kerja di perkebunan sawit Malaysia akibat kekurangan besar-besaran tenaga kerjanya. Pekerja perkebunan sawit di Malaysia yang biasanya didominasi oleh tenaga kerja Indonesia dan juga Bangladesh. Dan pekerja-pekerja ini nampaknya sudah berkurang besar dan menyebabkan krisis tenaga di bidang perkebunan sawit. Dalam krisis tenaga kerja ini, ternyata Malaysia belum bisa terlepas dari ketergantungan Malaysia terhadap tenaga kerja asing. Akan tetapi sayangnya, ketika Malaysia masih bergantung kepada tenaga kerja asing, sikap dari pemerintah dan warga Malaysia sendiri sering merendahkan tenaga kerja asing. Bisa jadi sikap inilah yang menyebabkan pekerja asing enggan kembali ke Malaysia. Kurangan tenaga kerja asing. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin menjelaskan sehingga kini perladangan kelapa sawit mengalami kekurangan 28,940 pekerja sebagai penuai dan pemungut buah tanah segar BTS di ladang. Menurutnya, anggaran kerugian buah kelapa sawit yang tidak dapat dipetik kerana tiada tenaga buruh dalam tempoh 5 bulan mengambil kira purata harga BTS iaitu RM1,390 bagi 1 tan metrik bagi Januari hingga Mei. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Kedah Dr. Azman bin Ismail yang meminta kerajaan menyatakan masalah tenaga buruh di industri sawit, jumlah kekurangan buruh dan berapa nilai buah sawit yang rosak akibat tidak dapat dipetik. Mengulas lanjut, Datuk Zuraida berkata, dianggarkan 57.880 tan buah tandan segar sehari tidak dapat dituai dengan mengambil kira purata produktiviti seorang pekerja sebanyak 2 tan. Pada masa sama, jelasnya 75% daripada keseluruhan guna tenaga di sektor perladangan sawit adalah terdiri daripada pekerja. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Rakyat Malaysia yang masuk ke Indonesia tak ramai. Yang paling ramai rakyat kamu. Wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja. Bukan pergi buka kedai. Bukan pergi mencuri harta kamu. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Inilah ya, tuan-tuan tengok sendiri keadaan kebun kami ya, yang tidak ada tenaga buruh. Apa yang berlaku? Ya, baja kita tidak dapat diselenggarakan, meracun kita tidak dapat lakukan. Berbagai lagi kerja-kerja yang lain sepatutnya membaja setahun 3 kali ya kita lakukan, tapi sekarang ini dah sudah bulan 8 bulan dah. Ya, baja yang pusingan yang pertama pun kita tidak dapat lakukan. Inilah yang kami mohon sangat ya kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, segerakan ya bantuan kepada kami ini, ataupun jika perlu ya Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolong kami, bantu kami dengan segera supaya kami tidak berterusan mengalami kerugian yang kami hadapi hari ini. Dulu boleh harvest sebulan 2 kali. Sekarang dah jadi cycle 21 hari dan sebulan sekali. Jadi percentage tu dah kurang 30% ke 40%.
pada awal tahun ini, negara kita kerugian sekitar 10 bilion ringgit Malaysia yang melibatkan sebanyak 75.2 juta buah sawit yang tidak dituai daripada atas pokok. Ini adalah disebabkan negara kita kekurangan hampir 53% pekerja ataupun penuai pemungut buah sawit di ladang-ladang. Ini melibatkan 54,000 orang tenaga kerja. Anda bayangkan banyak duit tu kan, boleh jadi beasiswa, boleh jadi bantuan kepada pendidikan, boleh jadi bantuan kepada golongan-golongan B40, tapi 10 bilion tidak dapat dituai kerana ada kat atas pokok. Menurut KPPK, mereka terpaksa mengambil bekerja daripada negara luar untuk menampung kekurangan tenaga kerja ini. Jadi di mana rakyat Malaysia? Di mana anak-anak muda kita? Agensi-agensi kerajaan telah membuat kajian. Kita dapati rakyat tempatan ramai yang buat kerja penuaian sawit tetapi masih tidak mencukupi. Dan menurut kajian, ini berlaku juga kerana mereka rasa susah nak buat kerja sawit ni. Ini satu pekerjaan yang berat. Jadi pekerjaan ini sukar. Jadi ini kurang menjadi pilihan anak-anak muda kita dan warga tempatan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Antara yang kita fikir dan cadangkan adalah yang pertamanya, kita memajukan alat-alat mekanisasi di dalam peladangan. Di mana kita kurang menggunakan tenaga manusia tetapi kita mula menyerapkan penggunaan teknologi. Seperti alat mekanisasi. Alat mekanisasi ini tidak semestinya yang berteknologi tinggi, tapi juga boleh daripada mekanisasi yang mudah, yang tidak memerlukan enjin, yang tidak perlukan penyelenggaraan yang terlalu tinggi, tetapi dapat membantu kerja-kerja penuaian dengan mudah. Inisiatif kedua yang kita boleh buat adalah mewujudkan satu sistem latihan khusus untuk penuaian sawit dan pengendalian alat-alat mekanisasi tadi. Bila kita kata tentang sistem latihan untuk penuai sawit ini bermaksud sistem latihan yang kondusif. Ini mesti betul-betul membawa pelatih-pelatih tadi itu kepada teknik-teknik penuaian yang betul, teknik penuaian yang mudah menggunakan alat mekanisasi. Dan mereka ini kita sijilkan agar ianya menjadi profesional. Dari satu sudut yang lain, maknanya kita mewujudkan penuai sawit profesional yang mempunyai jawatan, yang mempunyai grade, dan kita boleh juga seterusnya mewujudkan satu lagi sistem latihan yang mendidik mereka, yang mengajar mereka bagaimana ini menjadi seorang kontraktor sawit, bagaimana untuk menguruskan pula penuai sawit, kerja-kerja sawit. Jadi ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat daripada kalangan warga tempatan yang selama ini mungkin tidak memandang kerja-kerja sawit ini sebagai satu industri yang menarik. Satu kaedah lagi yang kita boleh terapkan kepada warga tempatan ni, pengenalan daripada peringkat awal lagi. Kerana kalau kita lihat masa kita sekolah dulu kan, kita selalu diberitahu pada sekolah rendah, sekolah tadika, dulu besar nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi cikgu kan? Kenapa tak kita kata kita nak jadi penuai sawit profesional? Pendedahan awal ini boleh kita terapkan daripada peringkat sekolah rendah lagi, supaya mereka faham bahawa ini juga adalah satu kerjaya. Penuai sawit profesional adalah satu kerjaya yang boleh menyumbang kepada pendapatan keluarga. Jadi peluang yang banyak ini harus diambil oleh semua pihak, daripada pihak syarikat R&D, sektor pendidikan dan juga daripada agensi kerajaan sendiri untuk memastikan kemajuan dan pengukuhan dalam sistem penuaian sawit profesional. Jadi dengan harapan kita ini agar isu kehilangan 10 bilion ringgit akibat buah sawit tidak dituai kerana tidak ada tenaga kerja yang cukup ini dapat diatasi dalam masa yang akan datang. Demikian, krisis tenaga kerja di Malaysia kembali terjadi, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan kembali merugikan Malaysia. Apa yang terjadi ini bukanlah kali pertamanya Malaysia mengalami krisis tenaga kerja disebabkan kurangan tenaga kerja. Demikian guys, bagaimana menurut kalian? Silakan kalian bisa berikan pendapatmu di kolom komentar.